还有这个不要放这边，一定要放里面。啊，你给我弄破，好像故宫博物院要赔。故宫博物院那个盘子一个2亿。Tadi tak solo how you mu cepian. Halo, welcome back to my YouTube channel. Kali lagi bersama saya Yayu. Ayo semangat. Ini masak teman-teman. Masak non halal. Nah, semangat Pak Tukang. Semangat. Nah, ini direbus ya, dialup-alupi sana itu dicuci bersih. Sekarang还有几节？不用切。Pacel, mau cepian mau nabian oh. Pacel, bawang merah, bawang putih, pacel, minyak non halal. 这个什么汤？那个是沙拉油。你煮什么？我喝。这个，还有这个不要放这边，一定要放里面。啊？你给我弄破，好像故宫博物院要赔。故宫博物院那个盘子一个2亿。Tadi tak solo how you mu cepian mu nabian eh bisa mau。差不多也会做一台的，差不多也会，但是不知道好不好吃这样。不行，有时候怕你帮我弄的。太咸，太咸最糟糕。因为你不可以尝啊，如果可以尝，我一定给你煮的。但是我可以那个汪可以啊，哎，怎么样？我可以香而已啊，随便这样哦。不行啊，不行。哦，那么多，不是说一点点。对呀，可惜的。对呀。等一下，如果糟糕，如果不对，糟糕。哎，但是也不对，太太。很多了。这个比多。Nah, 这个肉也多，我要放旁边，这边肉，这边那个santan。Nah, ini dimasukin ya. 一定会分开的。这里好大块，有的这么小块哈。不是我切啊。我知道啊，他切啊。切这样子。我要他在哪里丢？他有肉这边。皮在这边，阿公的尾巴在这里。尾巴不能炸的。可以呀。也要炸。不想炸。肉也不要炸。那个皮，牛皮的。肉不要炸的。哦，肉在旁边。辣做的炸在硬的。不好吃。但是不香。不香。哦。以后都没有。那个是不用一层啦。Nah, kita harus memakai baju baja hitam. Hah? 我也吃了昨天呢。没有，我昨天吃了一个。对呀，好了啦，我吃过了。不用，才在吃。好硬。Ini gorengnya pelan-pelan ya sampai garing. Ya, Tata 要喝牛奶啊？呀，为什么？不想喝牛奶，配牛奶比较好吃啊。那牛奶要做什么？这个给你。我不要，一定我有吃。Nah, ini yang digoreng itu daging bagian santan ya. Digoreng dulu, minyaknya dan keluar. Pelan-pelan aja apinya.
Yayu apa di Taiwan itu pernah makan non halal? Tidak teman-teman, saya tidak makan. Ini hanya tanggung jawab saya. Saya kerja ikut orang, dibayar. Resiko kerja di Taiwan seperti ini, ya tak lakoni. Apakah Yayu ada rasa sakit hati, grundel atau esmosai jiwa? Tidak ada. Yang namanya pekerjaan itu aku mencintai pekerjaan aku, bukan mencintai non halal, bukan. Pekerjaan. Aku bertanggung jawab kayak gitu. Ini goreng pelan-pelan aja. Nah, wasu ya yauyung ya. Sekarang jam 5.15 ya, mbokku makan roti. Nah, kayak gini ya. Ini wes sini diangkat ini. Itu bawang bawang merahnya sama nyonya kayak gini loh, nggak diberesin. Jadi hitam-hitam. Jang. Nah, putune nyonyaku yang perempuan pulang. Ini mau makan mie sapi ya. Euro Mensen, Euro Van.怎么样？要切针为什么过来？他说有可能啊。也不要过来啊！切针不要过来，妹妹，阿妈老人家。你先给他弄面面，给他带回去吃。对啊，再回家吃好了。带回家吃。这个我夹了。哎呀，你等一下我送在他的家。妹妹，还有说他让你放辣椒去。等一下我按电铃。好，可以，快点。啊。他要怎么样？好了，他说你送。啊，可以吗？怎么这样子啊？有呀。什么？哦，还没有确定啊！你要去公阿嬷家啊。他进来变数那个都不咋够稳不哎呀，你个看我变数现在还有个小刀啊啦！我吃一下太太。啊，我吃一下。阿妈是老人家，如果切针回家，想吃什么等一下阿姨送这样，因为每个人的免疫力不一样啊。太太会怕的，我戴口罩。当然会怕，怎么不会怕？还有你那个冰糖给我。啊。泼给它小一点，太太不会脏脏。好了，加冰糖，冰糖是吗？这样，好，30 kilo。够吗？好，够了。等一下我送你回家，可以回家。等一下我打电话，阿妈打电话给你哦。啊，你就下来。对啊。下来拿。这样吗？还要吗？不要了，够了。拜拜拜拜。Sampai lumer. Nah, masukin. 如果有水不要啊，太太。但好像没有水，刚才因为哦有，还是有啊。tambah kecap 它 asin. 就是没有防腐剂。哦，有机。
Nah, kecap asin ya, sesuai selera. Ayo kun ah. Kun, hah? Nah, kecap asin sesuai selera ya. Ini aku masak mie sebelah sini. Masukin semua nih. Mấy quan si teng isar nan to iting dajet to we tuan tia. Nah, bawang merah, bawang putih, pacau ini dimasukkan jadi satu. Se, kita ya, tuh ya. Teng isar saya. Laten hoa kita. Awo meyo satu hama. Nah ini kaki non halal. Nah di sebelah sini enek maame meme nanti aku anterin ya. Ayo. Anak sekolah itu akan rawan banget terinfeksi COVID teman-teman karena berpapasan dengan ribuan orang ya. Mimi itu sekolahnya di sekolah internasional kayak gitu loh teman-teman. Jadi ya kemungkinan untuk COVID itu ya malah oke. Ini tak kasih godongan ya, ben sehat buat saya. Aduh, abote ini tak kasih godong-godongan. Itu bocah rodok likrik ya. Godong keroak sidik no ora gelem, apa-apa ora gelem. Dikasih opo ora doyan, apa-apa ora doyan. Tak kasih godongan. Wis sithik ae. Ben terpenuhi serat. Oi. Kasih sikik garam ben ora hambar. Nyonya aku seharian itu di salon, ini pulang sore-sore baru masak non halal, padahal kompor ini mau tak gunakan, wis ora apa-apa. Nanti aku antarin dia pakai ini ay. Biar gampang. Oh, masak panas. Masak panas. Aku mau lihat mie nyampuk ora. Mimi itu gak suka mie yang terlalu empuk. Bismillah. Dada ya seni oromian Iwan mah. Bukan dada Iwan. 不用了，快点给他送其他。然后还没烂呢。他没有，那你等一下也不要很你那个急。怎么那么快就放进去？什么东西？菜。本来有差不多烂了，等一下哦。那有什么时候才丢？他不喜欢，他喜欢，如果给他拿菜，不喜欢太烂了。哦，他给拿菜喜欢，没喏啊，他不喜欢太烂。但是也要熟，不要太烂也要熟。本来这个洋葱面比较久，这个姐姐买的。我买的吧？姐姐买，什么时候姐姐买？我买这个洋葱面我干买那的，个意大利的，不是不一样，这个是洋葱面干的洋葱面。这个哦。姐姐买那个，不是太太。它不要太烂哎，你拿到那边去刚好。这样很好嘞。Jadi kuncinya.
牛萝卜可以大洗碗哦？它没有了，真的没有啊？没有。哦，我都不知道，没有注意。要一个嫩的胡萝卜。有一块啊，一定都很饱。你要怎样？汤给他，他喜欢喝汤啊。我知道，你要再一块给他就好了。Ada. Hari ini agak hujan ya. Ini makanannya Mimi. Nah, ini lampu merah ya. Kita nungguin dulu. Jadi aku kayak yang cepet-cepet jalan kayak gitu. Ini aku taruh sini ya. Tunggu anaknya turun. Nah, aku tuh bisa masuk ya. Tapi nggak bisa masuk pintu ini. Ini pintunya itu dikunci. Nah. Tak bisa. Nah, payung tapi uji. Nah, ini giliran nggak bawa payung hujan kayak gini ya apa ini? Nggak tahu. Nah, aku pulang dari Meme ya. Aku disuruh masak kuah. No, ini namanya caisim, teman-teman. Ono dua mbokku beli. Kita suruh masak nggak boleh banyak-banyak, separuh aja. Nah, jadi nanti dikelopekin gini. Nggak ada yang makan sebenarnya, tapi kan mereka butuh makan kuah kayak gitu loh. Untuk melengkapi menu yang kurang lengkap. Ini roken ya. Nah, ini jaisimnya masuk ya. Di sini aku manasi daging sapi. Kalau mereka mau makan. Nah, ini gunting ini dibeliin anaknya ya, jelek gunting ini. Ini cumi mau tak pakai. Hanya perempuan suka ya. Nah, itu daging sapi harus mendidih ya. Tambahin minyak ya. Nah, kita balik ya, dia mengandung air. Nah, itu kuahnya aku matiin lah, mati. Potong-potong ya, sesuai selera.
Ini roken ya, sama caisim. Nggak usah tambah garam. Soalnya ininya rokennya wis asin. Oh. Garam. Nah, ini ono terong ya. Nah, ini buah markisa ya, paisyangko. Nah, kayak gini bentukannya. Sekarang vitamin C. 不要， Vitamin C. 不想吃，肚子现在。 Saya semayang. Pau. Tutup pau. Kita itu kalau keluar kemana-mana itu teman-teman, nanti ada yang nyodorin dapat plastik sampah atau dapat masker atau dapat tisu atau dapat semprotan desinfektan itu teman-teman, karena ini mau jago no lurah teman-teman. Kalau lurah di sini aku nggak tahu ya dikasih uang apa enggak, tapi mereka ngasihnya tuh yang kayak tas lah, produk-produk kayak gitulah, ada pulpen kayak gitu. Aku kemarin nyonya aku dikasih desinfektan, tak kasih lihat. Xiao de tau tiu. Nah ini mau jago lurah ini. Paido. Terus ini iyo jago lurah, ibu-ibu. Terus ini juga dapat banyak banget. Kau sama? Mày, 我本来拿个而已哦，哎，我的意思是等一下姐姐回来还可以烤，会热的。Nah ini saringan itu ya, saringan air. Ayo. Oi, semua. 吃那个鱼看看，来， Semua i. 来，鸡肉那个猪肉， Oh, 啊，你有啥给我？ saya给我一个，尝看看哦，好吃。那还有一个那个卡北顺怎么不一起说？那对大，我烤没有那个了，比较不是醋，它是超大的味道，香香了，不是醋了，超大。他叫我拜托41号，太太，这个叫我拜托41号，我好像我听错了啦，这个拜托2号，这不是？他也不是太太要选的妻呀。哦，这个是在东方老板娘那边。对呀，我们没有选对。那我们的里长没有换哦。我们里长没有人家跟他请，他很轻松啊，没有人跟他出来竞争啊。哦，我们的里长比较也是一个这样而已。他台南营养都没有太太，东西台南也不好。有没有难？还没不会那么简单。太太丢什么？太太？骨头。哦，丢掉。对呀，今天没有热水，要怎么样煮盐里面的？还没有咸。还不够咸，还不够像加盐巴啦，对不对？我们如果加酱油太黑也不好吃，是不是？加盐巴跟那个。Nah,加米酒, yan pakai mie酒. Kalau misalkan kurang asin, tambahin garam sama arak beras. Ya, 喜欢咸。奇怪哈。喜欢重口味lah, Dede. Tambahkan arak, beras, mijo. Oh, 还要挺久。1个小时，Dede说1个小时。不止了嘞。而且Dede要讲哦。再给他。哦，它的皮都好漂亮，亮亮。还有一起卤也不对，好吃吗？猪肉是好吃吗？Hari ini sayurnya gampang banget. Ono terong sama kenacai. Seperti. Nah, ini mau tak taruh depan. 今天煮很简单哦，点一点，这样姐姐喜欢，只有一点点，不漂亮。Nah, hari ini masaknya gampang, sederhana, dan mudah seperti ini. Gak usah neko-neko. Nah, ono sayuran sama terong, ono kuah, daging, terus ono cumi. Bunda kita sayang nulis nomor ya, semoga tembus 8 juta Taiwan. Sejur.
Nah, tambahin Royco. Nah, iya. Tambahin minyak. Solo ada. 要熟了。 这样子吃。可以吃啊。哎呀，火太大了。不要去动它。 Siang cicitan. Nah, aku makan ono telur dadar sama ono nasi. Nah, aku tambahin sambal ABC setelah pedas secukupnya. Ada waktunya kita makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin dan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya tenggorokannya cepat sembuh. Nah, bismillah, berambang. Ini sambal ekstra pedas, ini rasanya ya pedas. Pedas manis. Sambal ekstra pedas digiling ala tradisional ABC. Lumayan daripada anyep ya. Kita kasih yang kayak gini ben rada anget-anget. Hah? 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 Pukul ah? Suruh masak lagi. Tadi katanya nggak boleh banyak-banyak. Sekarang masak lagi. Majikanku tuh tipe yang seperti ini, teman-teman. Kita masak nggak boleh banyak-banyak. Nanti anaknya pulang masak lagi. Gitu. Coba sana. Rasanya manis, ada pedasnya, ada gurihnya. Telurnya gurih, wangi. Ini anak lombok-lombok hijau supaya apa? Supaya anget-anget gitu loh. Telurnya itu ada spicy ini gitu.
sedikit. Enak. Jadi bawang merahnya gelondongan. Nah, saya mengucapkan terima kasih untuk telur, teman-teman. Terima kasih untuk telur dan ayam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan telur yang luar biasa enaknya kayak gini. Saya bersyukur dan saya berterima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Telur itu telah membantu banyak banget, asupan proteinku terpenuhi dan asupan lemakku terpenuhi, teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih untuk pitik, untuk seluruh pitik yang ada di muka bumi ini.